Hai hampa, hari ni kami nak recap balik solo short trip kami. Satu hari dekat Penang dan kami nak tunjuk dekat mana hotel yang kami duduk. By the way hampa, hotel ni memang betul belah Georgetown. Memang dekat sangat. Kalau hampa nak makan dekat nasi kandar pokok ketapang ke, pergi Padang Kota Lama untuk makan pasembur, macam hampa boleh nampak, hotel ni nama dia Le Embassy Hotel Penang. Memang betul-betul dekat tepi jalan and senang je nak cari. Best gila duduk hotel sini tau. Facilities semua lengkap and harga pun berpatutan untuk orang-orang yang ada family ataupun nak berjalan bercuti dengan kawan kan, memang sesuai booking dekat sini. Sebab memang strategik tau hotel ni. And kalau bak parking pula, hampa jangan risau, dekat tepi ni dia memang ada sediakan parking untuk siapa yang menginap dekat sini lah. And kalau hampa malas nak hadap jam dekat Penang ni, hampa boleh je jalan kaki sebab jarak nak pergi Padang Kota Lama pun tak sampai 15 minit weh. Kalau hampa ada pasang niat nak pergi bercuti, jangan lupa booking dekat hotel Le Embassy Hotel ni. Bye.